Bukan nak maceki ke? Tak, beli tanah kat Cameron, beli 50 ekar, 60 ekar, buat villa atas tu, lepas tu bela ayam kuluk 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 kuluk. Bela Apa? kangaroo. Aku memang nak bela kangaroo. Bela apa? Tu impian Boyjan dari dulu dah. Boyjan cakap nak bela kangaroo ni daripada umur 18 tahun. Dia kecil. Tak tahu lagi tapi mesti ada duit semua boleh. Ha, gitu ayat dia. Seru. So nak bela lembu wagyu, ayam kulu-kulu semua dekat Cameron. So Boyjan akan pensiun dekat Cameron nanti. Ataupun Bukit Fraser. Sekarang ni Kirija dulu. Sebab tu hari ni jangan duduk rumah. Rasai supaya kita ingat, oh dulu aku duduk kat office cuba kerja. Bila orang kata, lawanya rumah kau kat Cameron, besarnya rumah kau, bestnya suasana dia. Ai dulu suasana perabot second apa segala dah cukup duduk kat office. Time dah tua-tua ni chillin. Tapi tua-tua pun 40 lebih. Gua dah pensiun. Baru best cerita dengan cucu. Atuk dulu. Boleh. Boyjan lagi beberapa tahun dah jadi billionaire. Kau tengok hari ni belum jadi billionaire kan, nanti jadi billionaire. Nanti akan keluar motivasi daripada kerja. Nanti kau tengok Boyjan dekat Cameron Highland, Boyjan ajar apa yang Boyjan tahu. Motivate.